Hari ni kita nak masak udang goreng cili kampung. Kak Yang Reka cerita pula. Kak Yang Reka resepi ni yang paling simple. Udang ni kan tak banyak resepi yang kita ada. Kak Yang nak, kadang-kadang kita teringin ini. Kali ni Kak Yang teringin udang yang garing. Kak Yang ingat dulu family kalau goreng udang dengan kunyit je pun dah sedap. Yes. Jadi Kak Yang nak goreng, lepas tu Kak Yang nak buat cili kampung. Cili kampung tu cili padi lah, yang pendek-pendek tu. Jadi bila garing-garing nanti tergigit-gigit bang. Mengancam. Okey Kak Yan, namanya udang cili kampung. Goreng. Kita adalah udang. Memanglah, lepas tu kan kalau udang ni nakkan garing, kalau kena ditoskan. Tos betul-betul ya. Kalau best dilap-lapkanlah manja-manja macam tu, sebab nak goreng ayam ke, nak goreng udang daging ke, kalau nak garing kena kering betul-betul baru kita boleh bubuh bahan-bahan dia. Alright. Okey, bahan dia adalah serbuk kunyit. Yang ni kan untuk goreng lah. Ya. Sebabnya penting juga ni bila dia goreng tu keluar bau wangi. Lepas tu Kak Yang nak bubur bagi dia color-color sikit. Kak Yang bubur serbuk cili. Agak-agak lah Kak Yang guna udang dalam 500 ke 600 macam tu, tak sampai sekilo ni. Okey. Lepas tu garam lah. Di gula. Garam dan juga tepung. Kak Yang guna tepung tepung potato. Ubi kentang lagi elok. Kalau tak ada tepung jagung. Kita bubuh tepung ni setakat dia salut semua. Jangan tambah air. Sebab dia nak kering kan. Nak garing macam tu. Baru sedap makan. So dia bukan celup tepung ya. Dia tepung yang kering. So kita gaul lah dengan tangan supaya kita akan dapat rasa. Dapat sekata kan Kak Yan. Sampai sebati. Dah rata dah kan. Tengok tepung dia tak adalah melekat-lekat sangat, lekat-lekat macam tu. Sekadar dan jumpa pula Kak Yang cakap jangan buang kulit dia. Kita belah belakang sebab kulit ni lah akan merangupkan. Orang kata jangan bagi dia lembik lah. So kita panaskan minyak. Minyak kena panas banyak. Kalau ikutkan penuh lah, tapi apalah kita buat kat rumah kan. So kita buat 2 ke 3 batch lah. Bismillahirrahmanirrahim. Udang pun kena besar-besar sikit lah baru best. Macam ni okey lah bang. Okey. Oh, mana stop? Okey. Dah okey. Okey, Kak Yan dah betul kan. Tengok kan bau dia bang. Ya Allah, makan macam ni pun dah sedap. Tengok, nampak, terasa tak? Nampak kan dia garing. Rangup. Kita angkat lah ya. Kita nak goreng. Nak habiskan menggoreng. Okey, sementara tunggu udang kita yang batch yang ketiga betul-betul garing. Akan nak tunjukkan yang ni macam ni sedapnya. Nak rasa tak? Tengok Kak Yan makan. Nak tunjuk rangup. Sedapnya. Yang ni pun rangup. Makan macam tu pun dah sedap. Tapi kali ni kita nak bubur cili. Kita nak chop lah bahan-bahan yang kita nak tumis. Seperti biasa bawang. Kita nak bagi dia salut-salut sikit. Tapi kita masih kekalkan keranggupan dia. Dia kering lah maknanya. Bawang merah, bawang putih dan juga serai dalam 2 ke 3 ke. 3 lah kita buat. Macam tu. Kita akan masuk dalam chopper. Jangan di blender sebab kita nak kering. Kalau tak ada chopper, potong halus-halus macam buat rendang tu kan. Makan macam tadi pun sedap bang. Yang ni extra lah sedapnya.
Kena cuba resepi Kak Yan ni. Kita chop biar dia kasar. Tak payah halus sangat. Tengok ya. Kasar-kasar macam ni je. Sebab kita nak kasar redak dia bang. Okey. Okey, dah siap Kak Yan. Dah siap dah. Dah goreng habis dah. Bila dah goreng ni nampak banyak. Tadi nampak macam cukup ke? Kak Yan suka macam tu lah. Okey. Kita akan tumis bahan-bahan. Kita akan guna minyak ni balik. Tapi kita kena keluarkanlah tinggalkan sikit aja. Sebab kita tak nak benda tu berminyak sangat. Tengoklah udang-udang. Udang-udang yang rangup ni. Yang mana ni? Okey, kita nak keluarkan minyak sikit bang. Okey, minyak ni dah cukup kuning, dah cukup rasa. bau, dah ada rasa. Jadi kita masukkanlah bahan-bahan bawang merah, bawang putih dan juga serai. Yang kita dah chop tadi. Senang sekarang ada chopper. Okey, kita akan masak ni sampai dia garing. Sebab kita nak gaul dengan udang, tak nak nanti bila dia berkuah ke apa ke. Dia buatkan udang tu lembik macam tu. Ya, betul. Kita nak tunggu dia kering betul ya kan? Kering, sambil tu kita masukkan sos tiram sikit sebagai perasa. Kalau nak masuk perasa Ajinomoto ke apa ke boleh, tak payah masuk sos tiram. Lepas tu kita masuk garam dulu. Biar semua ni terbasi dan juga sikit serbuk lada sula. Tambah rasa. Kita masak sampai dia garing macam tu. Ini kan dia keluarkan bawang kan ada air kan. Jadi dia nak garing betul-betul. Kering ya? Lama sikit lah. Kita nak color dia macam ni. Masa ni baru kita masukkan. Dah nama ni cili kampung. Kita masukkan cili padi kampung. Kak tak nak lama sangat cili ni masak. Nak bagi dia rangup. Nak cari warna merah. Allah, jadi kan ni kira nasib lah kalau tergigit. Nasib badan. Cantik bercantik kan? Memang cantik. Kak Yan kan selalu masak mesti cantik, mesti wangi. Kita makan ni, kalau anak-anak kan, kalau makan dia mesti nak cium bau. Dia mesti nak tengok rupa cantik, baru dia nak makan. Jenis tiki-tiki kita ni kan. Tapi tidaklah macam anak-anak kan. Tidaklah. Tapi kalau tak anak-anak, tak payah bubur cili. Bubur kalau tak nak pedas sangat, bubur cili merah. Tiris-tiris pun tak apa, janji kita bubur last. Tengok dia dah letup ni. Cili dia letup, kita tutup api dulu. Okey, bawang serai tu dah macam bau bawang goreng. Kita tutup api dulu sebab kita tak nak dia panas sangat. Bila dia panas sangat nanti kena dekat udang jadi lembik. Itulah sebabnya bang. Jadi kita nak masukkan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Berbunyi rangup dia. Okey, kita nak gaul aja ni bagi dia mesra alam. Bagi dia mesra. Dan udang tu masih rangup. Siapa dah terliur tu pergilah beli udang. Udang sekarang ni Kak Yan kalau beli udang, Kak Yan pergi pasar Pasar Borong. Murah separuh harga. Begitu dah siap dah. Udang apa tadi bang? Udang goreng cili kampung. Dah siap dah masak. Kak nak tuangkan dalam pinggan. Tengok macam mana udang ni jatuh dari kuali ke dalam pinggan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia jatuh-jatuh udang Kak Yan. Tengok cili Bila digoreng macam tu, cili tu pun jadi rangup. Cantiknya. Tak sampai sekilo boleh hasilkan udang yang lambat-lambat macam ni. Lambat jadinya. Okay, Kak Yan nak bagi nampak lawa, Kak Yan letak lemon. Mengecik. Lupa tadi nak letak ke mana letak ni bang? Tepi dah kan. Macam ni lah. Macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Gitu. Okay, inilah hasil Kak Yan punya ciptaan. Kalau rasa kan suka Thailand punya style, boleh bubur kicap sos ikan dan juga boleh bubur daun apa dia kata daun 5 purut. Kalau nak bubur daun apa lagi? Selasih. Daun selasih. Ikut kreativiti masing-masing, tapi pastikan udang kena rangup.
suka resipi hari ini, like banyak-banyak, share banyak-banyak. Yang first time datang, yang pertama kali datang ke channel Kak Yan, selamat datang dan subscribe lah. Ajak kawan-kawan subscribe sekali. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Nak resipi apa tu, boleh komen kat bawah. Okay, bye. Terima kasih.